Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya nak kongsikan resepi masakan rumahan lagi. Berikut merupakan bahan yang saya gunakan. Ada bawang merah, bawang putih, kemudian ikan bilis. Macam biasalah, bahan asas yang biasa saja. Lalu di sini saya ada tahu, saya menggunakan lebih kurang 2 biji. Kemudian kita ada tauge. Kemudian ada sedikit udang kecil-kecil macam tu. Kebetulan ada dekat dalam peti ais, jadi saya guna sekali lah. Saya dah buang kulit tu. Kemudian untuk tahu ni saya belah 4. Untuk potongan sebenarnya sesuaikanlah selera masing-masing. Nak belah macam mana, nak kecil ke, nak nipis ke, nak belah 4 macam saya ke, bergantung pada selera masing-masing. Okey. Nah, kemudian ni saya letakkanlah ke dalam satu bekas bagi memudahkan kerja masak-memasak kita. Manakala untuk tauge ni pula macam biasalah, kita cuci dulu bagi bersih. Mata daripada tauge tu kita buanglah awal-awal yang hitam-hitam tu. Dan untuk udang saya nak rebus terlebih dahulu. Sebenarnya tak seharusnya rebus pun, tapi kerana udang ni dah agak lama kat dalam peti saya, jadi bagi nak hilangkan dia punya bau, saya rebus sekejap. Kalau misalnya anda guna udang yang fresh tu, tak perlu pun rebus ke goreng ke, tak perlu. Dan untuk bahan-bahan tadi pula, saya akan tumbuk sehingga lumat. Jika misalnya malas nak tumbuk, boleh je guna pengisar. Baiklah, seperti anda lihat bahan saya telah pun ditumbuk dengan lumat. Kemudian kita kelangkan selanjutnya, tuangkan minyak menumis dan panaskan minyak. Kemudian kita ambil ke semua bahan yang telah kita tumbuk tadi tu. Nah, kemudian macam biasalah, kalau misalnya minyak dah panas, bolehlah kita tumis ke semua bahan tersebut sehingga jiran kiri kanan depan belakang bau dan bahan tumisan sedikit garing. Dan sambil tu jangan lupa letakkan garam sesuai selera dan juga penyedap rasa ataupun MSG ni bagi yang gunalah, yang tak guna boleh skip. Langkah yang selanjutnya, kita tinggal masukkan kita punya tauge. Bila dah masukkan tauge ni tak perlu tunggu lama lah, sebab tauge ni kalau saya lah tak suka dia terlalu lembek. Saya suka dia crunchy-crunchy lagi. Ni kita tumis-tumis sebentar. Kemudian bolehlah turunkan kita punya tahu. Nah, kemudian kita turunkan juga udang. Lalu kita tumis semua bahan tersebut sehingga ia mendidih kuat. Nah, ni tak perlu terlalu lama lah. Sebenarnya bergantunglah pada selera masing-masing. Kalau misalnya anda suka jenis atau gitu lembek, masaklah lama sikit. Kalau misalnya tak suka macam saya ni crunchy-crunchy lagi, tak perlu tumis lama. Ni saya masukkan air sedikit sebab tadi tu terlalu kering. Nah, siap dah pun menu kita pada hari ini. Bagaimana menurut anda dengan resipi pada hari ini? Mudah sangat, tapi rasanya pun sangat sedap. See you next video guys. Bye-bye.